Bayangkan ini sebuah kilang di pinggir ibu kota. Dari luar tampak sunyi, namun di dalamnya ratusan warga asing bekerja siang dan malam. Siapakah mereka? Ada permit atau hanya bayang-bayang di dalam negara kita? Malam ini, 999 menyusup masuk ke dunia gelap lambakan pekerja asing tanpa izin. Anda bersama saya, Nora, dalam OP Bayang Asing. Kini kami berada di kawasan lokasi kilang yang dilaporkan mempunyai pekerja asing tanpa izin yang digajikan oleh majikan. Mari kita tengok. Awak dekat sini ada kerja kosong tak? Ada je. Banyak kerja kosong. Kalau nak masuk je, bos tak tanya banyak. Tak ada permit pun tak apa, janji rajin. Jawatan kuasa tak ada sebuan ke? Tak ada. Sebab ramai kat sini pun tak ada permit. Kita orang datang dari dalam belakang. Kalau ada masalah, kita orang lari je ke belakang. Bahaya juga nanti. Beginilah realiti mereka terperangkap dalam dunia kerja gelap. Hai, awak dah lama ke kerja kat sini? Ya, dah 5 tahun. Tapi ada permit sah. Tapi ada majikan yang ambil kerja haram. Dia gaji murah. Kadang-kadang kami ni susah payah nak dapat kerja. Pihak berkuasa tak tahu ke pasal benda ni? Ada yang tahu tapi diorang kadang-kadang tak serbu pun kat tempat ni. Aman je. Selepas pekerja asing masuk dekat kawasan ni, banyak kes yang berlaku seperti gaduh setiap malam. Lepas tu ada kes yang lain seperti gaduh, mencuri, merompak dan lain-lain lagi. Lepas tu pekerja untuk anak-anak kawasan sini pun kurang dapat kerana pekerja asing yang dapatkan pekerjaan tersebut. Sebelum ni pernah lapor dekat pihak berkuasa ke? Ada, tapi diorang tak ada ambil tindakan langsung pasal kes ini. Miss Nazatul, betul ke anda menggajikan pekerja asing tanpa dokumen yang sah? Saya hanya jalankan bisnes sahaja. Pekerja asing ni murah, rajin. Kalau ikut semua undang-undang, memang semua bisnes tak boleh dijalankan. Tapi itu kan melanggar undang-undang, tak takut undang negara ke? Sekarang siapa je nak kerja 12 jam sehari dengan gaji RM50 kalau bukan mereka? Anak muda tempatan sekarang, semua nak senang. Kami dapati seramai 38 pekerja asing yang tiada dokumen yang sah. Terdapat sebahagian pekerja yang cuba melarikan diri. Kilang ini akan disita secara serta-merta. Undang-undang jelas, pekerja asing akan ditahan, majikan pula akan dikenakan tindakan mahkamah. Disebabkan sistem dalam negara kita longgar, ramai pekerja asing yang menjadi mangsa dalam penyeludupan ini. Jadi, ia memerlukan penyelesaian jangka panjang untuk mengawal kemasukan pekerja asing tanpa izin ke dalam negara kita. Jadi, para majikan hendaklah bertanggungjawab untuk mengeluarkan permit sementara kepada mereka. Kami sedar isu ini semakin membimbangkan. Jadi pihak kami juga menaik tarafkan sistem imigresen dan mengetatkan undang-undang dan juga menyenarai hitamkan majikan yang melanggar undang-undang. Apa tindakan rakyat untuk tindakan ini sentiasa betulkan, bukan sekadar sementara? Jadi pihak kami juga bekerjasama dengan PDRM, SPRM untuk menyiasat rasuah dalam pengambilan pekerja asing ini. Itu lambakan pekerja asing bukan sekadar nombor. Ini soal keselamatan, ekonomi dan maruah negara. Selagi ada majikan tamak dan sistem yang longgar, selagi itulah isu ini tidak akan selesai. Saya, Nora, 999 mengajak anda semua jadi mata dan telinga negara. Jangan biarkan tanah air ini menjadi tempat buruan bayangan asing.